Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurkhairi Izara binti Muhammad Azlan, wartawan anda pada hari ini. Hari ini saya akan berkongsi kepada semua bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara. Dalam era teknologi kini, pendidikan semakin berkembang dengan penggunaan bahan digital. Murid tidak lagi hanya bergantung pada buku teks, tetapi juga memanfaatkan sumber digital seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif dan laman web pendidikan. Bahan digital ini bukan sahaja boleh digunakan oleh murid, malah boleh digunakan oleh guru untuk dijadikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik. Ini akan menyebabkan murid akan lebih fokus dan mudah memahami topik yang dipelajari. Dapat saya simpulkan, dengan teknologi digital, murid dapat belajar dengan lebih berkesan, interaktif dan menyeronokkan. Bahan digital bukan sahaja membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih baik, tetapi juga dapat melahirkan generasi yang celik teknologi. Jika dimanfaatkan dengan baik, bahan digital akan menjadikan sistem pendidikan negara lebih maju dan berkualiti.